semak dengan pokok renek kan. Saya tak nampak pula laluan masuk ke rumah tu. Ada ke bang hantu tak ada kepala? Dia masih lagi suka bersembang, macam-macam benda dia cerita. Tapi saya cuma diam je. Saya diam, dalam hati saya fikir, jangan salah tanya, jangan silap tanya. Lepas tu dia tanya saya, terima kasih, nama siapa? Tapi belum sempat saya jawab, Jangan cuba lari. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. okey, Assalamualaikum semua. Saya Kamal Arif. Hari ini ada satu cerita lah yang kali ini kurang sikit kelakar dia rasanya. Dia lebih pada misteri pada saya. Okey, insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan ya. Okey, kisah ni pada awal 90-an dulu pernah kecoh lah. Kalau istilah sekarang viral lah kan. Kecoh dekat highway ni ada hantu tak ada kepala. Dia suka tumpan orang. Dia akan tahan orang untuk tumpang. Memang kecoh lah. Dalam Mastika pun ada kan cerita ni. Tapi bila dengar cerita dia naik kereta, okey lah. Saya ni naik motor je, tak adalah risau sangat kan. Jadi satu malam tu lepas habis dating, saya nak balik daripada UPM nak ke Sungai Ramal, ikut jalan biasa. Jadi malam tu memang best sangat. Malam tu cuaca dia lain macam. Bulan terang sangat. Memang cantik lah. Memang enjoy masa tu saya riding. Tapi bila cahaya tu terang, dia punya bayang tu sangat ketara lah. Antara cerah dengan gelap kan. Ketara. Jadi waktu saya tengah relax-relax naik motor tu sambil tengok keindahan alam lah kononnya kan. Relax, memang tak fikir apa-apa. Cuaca pun sejuk. Bila sampai dekat satu jalan tu dia bercabang. Y. Ke kiri masuk highway, ke kanan ikut jalan lama yang kawan saya kena gigit langsui tu. Dekat depan antara cabang tu betul-betul ada sebatang pokok. Memang gelap lah bayang dia kan. Bila dekat 10 meter saya nak sampai pada pokok tu, tiba-tiba seorang lelaki melompat daripada bayang tu ke arah tepi jalan cerah. Dan orang tu dia berpakaian seluar hitam, jaket hitam dengan helmet hitam. Dia lompat tepi jalan, dia tahan saya. Jadi kita dalam keadaan macam tu macam rasa serba salah kan. Tapi fikir kesian lah, ada apa ni kan. Saya cuma berhenti dan dia dekat dengan saya. Dia kata tolong hantar dia balik, motor dia rosak, dia kata. Saya tak fikir apa-apa masa tu. Kita macam okey, kita pun kaki motor kan, kita tahulah keadaan tengah dah. Malam tu saya ingat 11 lebih dah. Jalan tu kebetulan pula malam tu saya tak tahu kenapa. Memang suasana sunyi sangat. Kenderaan pun tak ada banyak, motor, kereta tak ada lalu. Walaupun sebelah tu highway. Tapi mamat ni saya tak nampak motor dia. Saya fikir mungkin motor dia jatuh ke apa kan. Saya kata nak balik mana, dia cakap lah satu kampung tu. Saya cakap saya tak tahu kampung tu kat mana. Dia kata tak apa, nanti dia tunjuk. Okey lah, dia pun naik lah. Dia naik dan saya bawa lah, relax je. Tak ada apa-apa yang pelik lah masa tu. Tapi saya rasa lepas dia bercerita, dia memang rancak bercerita lah. Motor dia rosak, dia baru balik kerja. Bercakap tak berhenti lah, saya cuma diam je. Lebih kurang 5 minit lepas perjalanan tu, tiba-tiba saya rasa motor berat sangat. Motor berat. Jadi saya cuba toleh ke kanan sikit, nak tengok belakang tak sampai sebab kita pun pakai helmet kan. Tapi saya nampak kaki dia ada. Jadi maknanya dia ada lah. Dan dia terus bercerita. Sembang, suara dia memang clear. Jadi saya rasa tak sedap hati, saya cuba tengok daripada side mirror. Tengok daripada side mirror. Sebab cahaya bulan tu terang, saya tak nampak apa-apa kat belakang saya. Tapi dia masih lagi bercakap, masih lagi bercerita. Saya banyak kali saya adjust side mirror tu supaya nampak, sampai nampak bahu saya, tapi dia tak ada di belakang. Tapi bila jeling, kaki dia ada. Tapi dan motor tu memang rasa berat betul lah. Dia masih lagi suka bersembang, macam-macam benda dia cerita.
Tapi saya cuma diam je. Saya diam, dalam hati saya fikir, jangan salah tanya, jangan silap tanya. Jangan silap tanya, jangan silap cakap. Itu je dalam hati saya. Teruskan perjalanan lah. Saya teruskan perjalanan sampailah dekat simpang. Simpang tu sepatutnya saya akan ke kiri. Dia kata rumah dia ke sebelah kanan. Tempat tu memang saya tak pernah sampai pun. Masa tu motor dah kurang berat dah. Okey dah lagi. Motor Kapcai Yamaha kan. Memang mengaum lah kawan tu. Ayolah, motor lama ha. Motor lama. Jadi bila masuk kampung tu memang gelap habis. Tak ada lampu jalan. Nampaklah rumah-rumah. Lepas tu saya ingat lebih kurang dalam 500 meter daripada simpang tu, dia kata okey, depan tu rumah dia. Rumah warna putih, rumah batu warna putih. Bila sampai depan rumah tu, saya berhenti. Rumah tu rumah batu kecil je. Memang tak ada lampu langsung, memang gelap habis. Saya tengoklah sekeliling rumah tu memang semak dengan pokok renek kan. Saya tak nampak pula laluan masuk ke rumah tu. Lepas tu dia kata okey, dah sampai. Dia pun turun daripada motor, dia duduk sebelah saya, sebelah kiri saya. Masa tu saya tak fikir apa-apa pun. Mungkin saya kata rumah tu mungkin gelap sebab dia belum balik lagi. Dia tak masuk, tak ada siapa dalam rumah kan. Lepas tu bila dah berhenti tu, dia pun hulur tangan pada saya. Dia ucap terima kasih lah. Dia ucap terima kasih dan saya salam dia. Yang saya perasan tangan dia pakai glove steng tu, glove separuh tu. Kan rasa tangan macam tu lah. Lepas tu dia sungguh-sungguh dia ucap terima kasih sebab hantar dia balik. Lepas tu dia tanya saya, terima kasih, nama siapa? Tapi belum sempat saya jawab, dia terus perkenalkan diri. Dia kata, saya Kamal, dia kata. Bila dia sebut nama tu, saya macam buffering lah. Saya kata dia sebut nama dia ke sebut nama aku kan? Nama abang Kamal juga ni. Kan nama sama kan? Jadi macam apa benda ni kan? Memang sampai saya pusing motor tu, saya pusing nak patah balik tu, saya salam dia lagi sekali. Baru saya sebut, oh iya ke? Saya pun Kamal, saya kata. Lepas tu saya terus balik lah. Saya terus balik, tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Sampai kat rumah bujang, kawan-kawan semua heran saya balik lambat. Saya ceritalah dengan dia, diorang semua kan, apa yang saya hantar orang tu balik. Jadi diorang punya excited sampai cakap, okey jom kita pergi cari balik rumah tu. Diorang sebab nak tahu, sebab pelik, sebab nama tu satu kan. Okay. Lepas tu diorang kata betul ke ada rumah tu kan. Jadi esok pagi pun diorang semua sungguh-sungguh ajak pergi. Tapi saya rasa macam nervous nak pergi. Saya kata tak apalah, saya kata. Sama ada dia manusia ataupun tidak, saya tak kisah dah. Sebab saya dah hantar dia balik kan. Ramai ke bang yang nak ajak pergi tu? Berapa orang? Kita orang serumah 4 orang. Jadi 3 orang tu memang dah standby dah. Siap-siap excited gila. nak tahu. Gila. Tapi saya kata saya tak sanggup nak tahu kebenaran lah. Saya kata sebab kan kalau betul kata dia bukan manusia, saya jadi gangguan pula diri saya kan. Jadi saya kata tak apalah, saya lupakan je lah, saya kata. Jadi okey, kita orang batalkanlah niat tu. Dan saya memang tak pernah pergi langsung ke kampung tu. Memang tak ada niat, saya memang tak berani. Terus terang saya cakap saya tak berani. Tapi alhamdulillah saya tak alami apa-apa. Tapi masa perjalanan tu saya ada sebut, saya kata dalam fikiran saya, jangan silap tanya, jangan salah tanya kan. Sebab benda ni ada kaitan dengan beberapa minggu sebelum tu. Benda yang berlaku pada kawan saya, bukan serumah lah, kawan lepak petang. Terus satu hari tu kita orang lepak minum, saya tengok muka dia lebam, tangan dia berbalut apa semua kan. So dia ceritalah apa yang jadi kat dia. Dia kata dia lalu kawasan tu pakai kereta dan ada orang tahan dia nak tumpang. Jadi daripada apa yang dia ceritakan, dari segi penampilan memang sama. Memang sama dengan apa yang saya bawa tu. Dia ceritalah memang Mamat tu memang rancak bersembang lah. Dan dia pun layan lah. Sampai ke satu tahap tiba-tiba dia cakap dengan Mamat tu, dia kata awak ni lalu sini malam-malam
tak dengar cerita ke pasal hantu tak ada kepala kat area-area sini? Jadi awak balik malam ni tak pernah jumpa ke? Masa tu dia driving, dia fokus ke depan. Lepas tu tiba-tiba dia dengar suara sebelah tu kata, ada ke bang hantu tak ada kepala? Dia pun toleh lah ke sebelah kiri kan. Yang dia nampak mamat tu tengah pegang kepala, siap tanya dia, tak ada kepala macam ni ke katanya? Sambil dia cabut kepala dia. Jadi kepala dia menghala ke cermin lah. Jadi dia punya panik lah, dia hentam lah divider semua. Lepas tu dia kata dia blackout, dia memang tak sedar apa-apa. Astagfirullahaladzim. Jadi daripada cerita dia tu, itu yang saya jaga tu, saya kata jangan salah tanya. Kalau saya tertanya tak ada kepala kan, dia cabut pula kan. Kan. Tapi kan Abang Kamal, saya nampak ada seorang ni komen ni daripada tadi lagi, Saiful, Abang Saiful Nizam. Okay, Saiful Nizam kot. Bang, ada tak nama Rizal tak kawan abang dalam rumah tu? Rizal? Sebab dia cakap cerita ni kawan dia pernah cerita juga dengan dia lebih kurang. Rizal saya tak ingat lah nama kawan serumah saya tu. Cuma yang saya ingat seorang tu dia daripada Kelantan, seorang lagi dia baru balik daripada US. Tapi mungkin kalau ada Rizal tu mungkin rumah yang lain tu, sebab kita orang kamcing je kan. Mungkin Rizal tu yang rumah lagi satu kot, mungkin lah. Okay, pasal yang abang hantar lah. Yang pasal abang hantar tu kan, dia tanya, abang sebenarnya confused kan, macam terpelik, macam terfikir dia ni panggil nama dia Rizal, Kamal ke, atau nama aku Kamal kan. Betul. Jadi abang macam confused kat situ. Kalau macam seingat abang kan, pemakaian dia memang tadi baju warna apa tadi? Jaket hitam, seluar hitam, memang serba hitam lah. Helmet apa semua hitam. Muka memang saya tak berapa jelas. Sebab helmet tu dia macam ada dia punya cap dia depan tu kan, jadi terlindung cahaya bulan, memang tak cam. Abang ada beritahu ke lokasi jalan kat mana tadi? Jalan daripada UPM Serdang ke Sungai Ramal. Okay. Jadi kalau ke Sungai Ramal luar tu dia ke sebelah kiri, ini ke sebelah kanan. Saya memang tak pernah tahu pun kat situ ada kampung. Tapi part yang paling mengganggu saya ialah pasal nama tu lah. Macam Tapi seandainya kalau macam betul-betul lah abang pergi tengok dengan kawan kan besok tu kan, usah rumah tu kan, kalau ada okey lah bang kan. Kalau tak ada tu masalah tu. kalau kena ada yang keluar kata dia dah lama meninggal, alamak kacau. Aduh. Itu yang paling saya tak nak fikir tu kan. Jadi tak apalah, kita just forget it lah. Sebab bila abang sebut tadi kan, saya sangkakan di lokasi yang sama yang pernah berlaku dekat apa, Batang Kali tu, dengan helmet hitam, baju hitam, sebab EFI juga pasal kepala juga bang, sama je. Ya, saya ada dengar cerita tu. Saya ingat situ lokasi dia. Tu kan. Bilik gelap dan bilik gelap. Itu masa saya dengar tu ada juga kat situ. Kan, siapa pernah dengar tu? Itu. Tapi yang itu lagi brutal sebab dia letak atas dashboard je. Dan waktu tu Amai yang tengah bermaki-makian, yang tengah memarah cakap, cerita ni kencing lah, mana ada hantu letak helmet letak atas dashboard, mana boleh muat. Dah jadi pergaduhan dalam komen tu saya tengok. Saya nak beritahu korang semua, hantu ni geng, benda yang tak logik. Yang tak muat pun boleh jadi muat, yang tak boleh terbang boleh terbang. Dah ada orang bergaduh kat ruangan komen. Aduh, siapa ingatlah cerita tu. Okey, tapi ni cerita ni abang ni bukan dekat lokasi tu geng. Lokasi yang berbeza. Ini antara Serdang dengan Sungai Ramal lah. Dia yang siapa tanya Sweet pasal dia punya cerita sebenar dia, ada siapa-siapa meninggal tu memang kita tak tahu. Sebab cerita dalam Mastika tu dia kata benda ni boleh dijumpai daripada area Serdang tu sampai ke Seremban. Di mana-mana dia akan tumpang. Gangguan malam. Abang pernah tanya ke kat kawan-kawan sebelum ni?
Maksudnya selepas kejadian abang jumpa benda tu, adakah abang cuba-cuba tanya kawan-kawan ke orang terdekat ke dengan apa benda yang berlaku ni? Maksudnya diorang alami benda sama ke, gangguan sama? Biasanya tak ada sampai very close contact lah. Maknanya kalau nampak-nampak tu memang biasa. Kadang-kadang saya suka sembang dengan polis trafik juga, yang diorang selalu ronda kan. Diorang pun ada cerita lah, jumpa macam-macam jugalah. Tapi dia punya, macam polis cakap, dia kata kalau nampak benda macam tu, biarkan je, jangan layan sangat. Tapi bang, kita ni bang, manusia bang, kadang-kadang ada perasaan yang simpati. Kan, kita tak fikir hantu, kita rasa nak tolong je orang. Tapi ada orang cakap jangan tolong orang. Tapi kita ni dah diajar untuk, yelah, kita ada perasaan yang mudah simpati dengan orang. Tak sampai hati kita lalu, kita tinggalkan macam itu. Tak boleh juga. Tapi itulah. Tapi kalau zaman sekarang ni, dia takut sebab rompak pula kan. Betul-betul. Kalau hantu tak apa, hantu dia paling kuat, dia takutkan kita terbabas itu je lah. Tapi kalau perompak ni, macam-macam dia boleh buat kat kita kan. Betul. Betul. Itu paling takut tu. Jadi kalau korang kat bawah, okey, kalau macam korang pernah alami ke jalan yang abang Kamal masukkan tu, ataupun kawan korang pun pernah lalui benda yang sama, boleh komen kat bawah. Ataupun korang berdekatan dengan rumah korang ke, boleh komen kat bawah. Okay? Sungai Petani highway pun ada cerita orang tak ada kepala hingga masuk taman. Ada juga macam tu bang. Kan, bila tengah malam takut nak berhenti tolong orang, takut hantu dengan perompak. Ya, macam-macam geng sekarang ni. Macam-macam. Sebab masa awal 90-an dulu tak ada banyak kes untuk rompak-rompak ni. Jadi kita tak berapa takut lah kan. Masa tu memang selalu jumpa orang tepi jalan, kita tolong kan. Memang biasa kan budaya tu. Ya bang, kalau macam gangguan macam langsui ni, bagi saya lah bagi saya. Kalau macam lalu tiba-tiba nampak pocong ke, langsui ke, lalu tepi jalan tu, seram, memang seram kan. Tapi ni kalau melibatkan tanggal kepala pegang tu, mimpi ngeri saya rasa. Betul. Kalau kita tengok macam tu, memang terbayang-bayang dibuatnya. Sedangkan saya sebab nama tu je pun dah terganggu kan. Terganggu. Bayangkanlah kalau daripada tahun tu sampai sekarang saya masih terfikir lagi. Kadang-kadang rasa menyesal juga. Nyesal juga aku tak tengok kebenaran tu, tak pergi rumah dia kan. Tadi saya terlepas pandang, terlepas dengar ke, untuk rupa dia tadi abang ada perasan Tak perasan? Memang tak perasan. Rupa dia memang tak perasan sebab cahaya bulan tu terlindung dengan dia punya cap, helmet dia tu. Dulu helmet kan dia ada cap dia dekat depan sikit kan. Okey, depan tu. Okey. Jadi cahaya tu tak kena dalam muka dia. Memang. Cuma suara dia normal. Suara dia tak adalah macam pelik-pelik apa. Suara memang macam orang bersembang biasa. Bercakap tak berhenti pula tu. Okey, ini cerita daripada Abang Kamal, geng. Siapa yang baru masuk ni, siapa ada cerita, tolong queue sekarang. Lagi-lagi wanita ataupun pecerita baru, ataupun orang yang belum pernah naik kotak, queue saja dekat bawah ni kan. Satu lagi, sambil-sambil tu korang tapping, kasih bergerak 37 dekat atas ni. Saya nak 100k untuk permulaan. Lepas tu dan seterusnya. Bang, saya ada reply komen satu tadi. Okey, alang-alang kan, abang dah cerita tu kan, saya cakap dalam live lah bagi korang mendengar. Ada yang komen tadi, siang tadi, saya cuba reply. Komen dia berbau macam ni. Saya menyampah lah host ni. Bila orang tu tengah bercerita je, lepas tu dia tanya soalan. Tanyalah hujung-hujung tu, dia berkata macam tu. Okey, saya nak beritahu kat korang semua. Okey, saya reply mesej dia, cakap teruskan menyampah dengan saya. Teruskan menyampah dengan Bilik Gelap Official. Sebab selagi tak masuk live, korang tak tahu macam mana. Okey, sebab diorang sangkakan, contoh abang tengah bercerita ni, abang adalah tetamu undangan saya bang. Saya dengan abang je berborak. Diorang tak tahu ini adalah live, random. Okey, siapa-siapa saja bercerita. Dan satu lagi, setiap penceritaan kita ada bagi masa. Tambi, saya nak beritahu kan, dalam penceritaan ni kita ada bagi sebenarnya masa. Dulu saya bagi masa 15 minit bang, kalau nak tahu satu cerita. Ada abang dengar syarat-syarat dia. Sebab tu saya nak bagi pencerahan mana yang tak tahu.
saya kena ajukan soalan sebab saya faham ada sejenis manusia dia kalau mendengar cerita kisah seram dia nak orang tu je bercerita. Host tak boleh menyelit langsung. Nak bagi soalan pun tak boleh. Hujung-hujung pun tak boleh. Korang kena faham. Bila korang naik kotak yang komen sebegitu, cuba korang naik kotak, korang kongsikan pengalaman. Saya, host akan diam daripada awak bercerita sampai ke habis. Saya nak tengok awak krik-krik tak atas kotak. Awak akan bercerita, orang panggil syok sendiri. Abang Kamal, kalau saya lepaskan Abang Kamal bercerita seorang-seorang, saya buat tanpa reaction, saya biarlah Abang Kamal nak jadi apa pun. Abang Kamal rasa seronok tak bercerita. Oi, memang kita rasa macam kita pun terbabas lah. Kita macam langgar je kan. Jadi bila kita ada communicate dua hala ni, dia lebih macam podcast kan. Kadang-kadang kita rasa kita nak ke arah ini, tiba-tiba host tanya, okay, kita boleh pergi ke arah lain dulu. Kan kita boleh experience satu benda lain dan kemudian baru kita balik ke arah yang kita nak pergi tu. Jadi benda tu ada variety lah. Korang nak sembang masalah, korang ada bergaduh dengan laki bini korang pun, korang bercerita dengan kawan korang, kau pun harap kawan korang akan respon, betul tak? Contohnya, oh ya ke? Bila bergaduh, kau okey ke? Ada respon. Cuba kau cerita masalah kau dengan kawan kau pandang je muka kau tanpa bercakap apa. Kau pun meluat dengan dia, betul tak? Betul tak? Sama je. Kita sebagai pencerita, kita bukan ada skrip, kita just memory kita je. Kadang-kadang kita adalah poin-poin yang kita akan terlepaskan, tapi bila host tanya tu kadang-kadang kena dengan poin yang kita tertinggal tu. Jadi kita boleh recall balik. Bila kita recall satu benda tu akan jadi benda-benda yang lain yang akan recall balik. Ya, kadang-kadang ada pecerita tu, dia cerita tu dia dah terbabas kan. Saya host, saya akan tarik balik ke poin tu. Sebab tu korang kena faham. Kena faham, saya kalau bagi soalan tu bukan soalan-soalan bodoh saya bagi Saya takkan bagi soalan-soalan bodoh yang tak ada kemena-mena. Saya nak menyelit kadang-kadang buat lawak tak kena tempat. No, saya tetap poin yang sama juga. Sebab saya mendengar. Sebab bila Abang Kamal bercerita ataupun siapa-siapa saja bercerita, saya bertanya soalan. So korang yang bercerita tu rasa excited. Rasa macam, ui, dia ni mendengar cerita aku punya. Okay, dia mendengar cerita aku ni. Baru kita rasa seronok. Kalaulah Abang Kamal ataupun siapa-siapa bercerita, naik kotak bercerita tanpa host bercakap satu patah haram untuk respon, korang akan jadi syok sendiri dalam kotak. Tentu korang akan cari poin macam mana korang nak turun cepat-cepat. Begitu sama juga kita tengok dekat kita punya audience pun ada kat tanya-tanya kan. Ada juga tanya kan. Adalah kita sahala je. Ya, sebenarnya banyak kali dah bang saya dapat komen-komen macam gini. Okey, macam-macam cara saya jawab. Okey, macam-macam cara saya jawab. Tapi itulah susah nak puas hati semua orang. Korang macam ni korang kena faham Masuk live ni dulu, korang akan dapat tahu seseorang tu bercerita macam mana. Okey, dah tengok ruangan komen macam mana. Kena tengok keadaan. Dah tengok orang bercerita. Kalau korang dapat Abang Kamal yang pandai bercerita ni, korang okey lah. Cuba korang dapat yang naik kotak ni yang tergagap-gagap, yang poin ni tak ke mana. Kalau aku biar je live ni, korang rasa korang jadi apa? Korang cuma tak nak komen kat bawah je, bang, next. Saya mengap-nyap, saya bosan dengan bercerita ni. Korang jaga hati saya je kan. Saya pun juga jaga hati orang. Macam tu lah kan. Betul kan bang kan? Ni benda ni betul. Yelah, abang ni walaupun dah puluh tahun nyanyi kan, tak sama dengan bercerita. Jauh sangat beza dia. Kalau tak menyanyi apa, nanti kita fokus, kita settle kan. Betul kan. Okey, macam ni lah korang tak apa nak yang komen sebegitu, saya ambil benda positif sajalah. Tapi saya harapkan korang nanti singgahlah dalam live ni Kalau singgah dalam live ni, korang tahulah sebenarnya kami bukan berdua. Saya dengan Abang Kamal bukan dua orang. Saya ada ramai dekat bawah tu yang tengah tanya soalan. Kadang-kadang soalan saya adalah soalan daripada viewer bawah. Betul tak Abang Kamal? Ya betul. Kan kita mesti hormat pecerita yang tak boleh terima tu, so call je cerita. Tu lah pasal naik kotak nanti saya buat nanti gambar yang sama. Tapi tak apa, it's okay. Tu kelakar. Tiba-tiba dia nyanyi pelik. Dia cakap mungkin yang tengah menonton ni dia perasan kot video ni kot. Okay, saya nak menyampah dengan host. Saya terus reply, teruskan menyampah dengan host. Siti Nurhaliza pun yang comel sopan santun pun orang tak suka, apatah lagi saya ni bang. Kan podcast yang viral pun, yang padu-padu pun orang tak suka, apatah lah yang kecil-kecil macam saya ni, kecil-kecil jual macam pasar malam ni orang tak suka.
susah nak puas hati semua orang. Saya okey je, saya tetap dengan cara saya. Okey. So kalau korang dengar sekarang ni ada cerita Abang Kamal, korang teruskan support Abang Kamal, geng. Tapi sebelum tu saya nak beritahu, kalau video ni post dekat YT, korang nampak ada Abang Kamal ada komen kat bawah, korang boleh subscribe akaun dia sebab dia post lagu-lagu menyanyi. Korang support dia. Kalau dekat YT, okey. Kalau dekat TikTok ni pun kau boleh follow sekali. Sekarang pun boleh follow juga. Okey, Abang Kamal, kita dah bagi ke penghujung. Abang Kamal apa pengajaran yang ditinggalkan? Pengajaran dia bagi abang, yang ini macam just kita punya niat je. Kalau kita rasa kita nak tolong tu, kita tolong je. Jangan banyak tanya lah. Tolong. Dengan harapan mungkin bila dia dah sampai rumah, dia tak ada ganggu orang lain lah, harap-harapnya kan. Sebab lepas tu tak pernah pula dengar cerita apa-apa orang alami. Mungkin dia dah relax balik rumah, kita pun tak tahu kan. Okey, itulah. Boleh tolong tapi tengok atas keadaan abang Ya, betul. Tengok atas keadaan tu macam mana di waktu itu. Kalau kau dah nampak orang tu pegang parang kat tepi, takkan kau nak tolong dia. Dah tentu-tentu apa perompak kat situ. Harap-harap dan baik-baik sajalah. Okey, ini cerita daripada Abang Kamal. Yang menonton boleh komen kat bawah, subscribe dan like dan juga share. Abang Kamal, thank you bro. Okey, lagi satu abang nak cakap. Okey. Apa yang Boleh. Ivan buat sekarang ni, teruskan dengan konsep ni. Bagi apa, ada Alhamdulillah, bagus bang. konsep ni. Okey. Abang musim ke-8 abang. Itu Bukan dia. satu. Korang tak suka aku ke, ada yang suka ke, aku tetap teruskan. Kau buat macam mana pun. Sebab saya, sebelum saya buat live bang, saya dah ada rule saya sendiri. Saya dah ada tiang-tiang saya sendiri. Saya akan follow benda tu saja. Alhamdulillah, Okey. bagus. Itu dia daripada Abang Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ivan. Terima kasih semua. Sama. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap.